Paling saya risau bila mai Ramadan. Saya sendiri. Paling saya risau bila datang Ramadan. Apabila saya teringat doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling saya takut. Apa doa dia? Semua orang tahu, alhamdulillah kita sekarang ni kuliah banyak kan, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nabi naik mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Tangga pertama Nabi naik, Nabi sebut amin. Anak tangga kedua Nabi naik, Nabi sebut amin. Anak tangga ketiga Nabi naik, Nabi sebut amin. Sahabat tak dengar amin apa, doa siapa, doa apa. Bila Nabi habis khutbah, Nabi turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, doa apa, doa siapa? Nabi kata doa Jibril. Tadi Jibril datang, kamu tak tengok, kata Nabi. Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satu doa Jibril kata, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang masuk dalam Ramadan, kemudian keluar Ramadan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba. Kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina. Kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah. Kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Yang ketiga, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Terima kasih pada pengurusi majlis yang dimuliakan Imam Besar Masjid Putra Tuan Haji Salahuddin bin Haji Ghazali, seluruh jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, penganjur, geng surau Putrajaya. Tadi saya tanya Putrajaya ni ada berapa surau? Saya ingat ada 6. 11 lah, paling banyak 11. Rupanya di Putrajaya ni ada 60 surau. 60 surau, 20 yang buat solat Jumaat. Subhanallah. Hari ni baru tahu maklumat tersebut. Sangat banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada sebuah hadis yang membuatkan saya merenung panjang hadis tersebut daripada kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut satu hari, hadis ni sahih Muslim. Aku pernah ditunjukkan di dalam syurga satu orang lelaki. Orang lelaki. Antara mukjizat Rasulullah, Nabi telah pun melihat isi syurga sallallahu alaihi wasallam. Jalan rayanya, pokoknya, sungainya, bidadarinya,
kenderaannya, bangunannya, Nabi dah tengok. Antara yang Nabi tengok dan Nabi ceritakan kepada kita semua, malam ni saya nak sebut hadis ni. Tuan-tuan tengok. Aku melihat di dalam syurga satu orang lelaki. Yataqallabu fil jannah. Dia bersedap-sedap dan bermewah-mewah dengan nikmat syurga. Pakaian mewah, kenderaan mewah, rumah mewah, pakaian mewah, makanan mewah. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Dan punca dia masuk ke dalam syurga itu sebab dia potong sebatang pokok di dalam hidupnya. Sebatang pohon dalam hidup dia. Dia Islam, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib ni buatlah. Benda baik yang dia buat, kata Nabi, sehingga dia masuk syurga, satu. Yang ada dalam masjid ni, kalau ikut kira-kiraan kasar, lebih baik daripada laki-laki ni dari segi bilangan kebaikan. Contoh kebaikan yang Nabi buat itu ialah Nabi senaraikan seluruh kebaikan yang dia buat. Satu tu je. Sembahyang 5 waktu, zakat, puasa, yang tu buat. Ni hak benda baik ni. Lelaki ni satu hari dia keluar dari rumah, dia tengok satu pokok, kanat tu'zil muslimin, pokok ini menyakiti orang Islam. Kerana pokok ini mengganggu lalu lalang orang Islam. Lalu lelaki ni pun turun dari kenderaan dia ataupun berhenti dari perjalanan dia. Dia kata, "Ya Allah, aku nak buang pokok ni sebab dia ganggu orang Islam. Mungkin aku masuk syurga." Lalu dia pun potong pokok itu. Allah melihat perbuatan itu. Allah redha dengan perbuatan itu. Allah terima perbuatan ikhlas itu. Dengan satu amalan itu, beliau masuk ke dalam syurga Allah. Satu ya. Bila saya baca hadis ni, saya tengok hadis ni, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain sebut, bukan dia buang pokok, dia buang satu dahan. Lelaki ini hanya buang satu dahan. Subhanallah. Tetapi dahan itu mengganggu laluan orang Islam. Dia buang dalam keadaan dia faham, wahai Allah, aku buang dahan ni sebab dia ganggu laluan orang Islam. Satu. Dan yang keduanya, wahai Allah, aku buang dahan ini kerana Allah. Tak ada gambar yang diupload, tak ada status yang ditulis, tiada berita yang direkodkan. Kerana Allah. Cerita yang macam ni ada lagi ratusan cerita. Tuan-tuan semua pernah dengar seorang pelacur bagi minum seekor anjing, kemudian Allah ampunkan pelacur tadi, dan akhirnya dia masuk syurga. Allah nak apa ni daripada kita ni? Apa yang Allah nak dari kita ni? Satu yang Allah nak, kita buat apa sahaja kerana Allah. Kamu derma 10 sen kerana Allah lebih bernilai daripada derma kamu 10 juta ringgit bukan kerana Allah.
Kamu solat duha 2 rakaat setahun kerana Allah, 2 rakaat setahun itu lebih bernilai dari 1000 rakaat duha, bukan kerana Allah. Sebab tu ada seorang sahabat, ada satu sahabat, satu ni je, dia berjihad di sisi Rasulullah sehingga Nabi pun tengok dia berjihad, Nabi tengok keberanian dia, sahabat-sahabat tengok keberanian dia. Akhirnya lelaki ini mati. Apabila disebut-sebut tentang keberanian dia di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat lain cerita, lelaki ini berani, lelaki ini kuat, lelaki ini bunuh ramai musyrikin. Nabi kata huwa finnar. Dia di dalam neraka, kata Nabi. Pandangan semua sahabat, lelaki ini ikhlas, lelaki ini berjihad, lelaki ini berjuang. Bukan main Dota, tuan. Lelaki ini pakai perisai perang. Lelaki ini membawa pakaian perang, membawa pedang perang, tombak perang. Akhirnya mati. Nabi kata huwa finnar. Lelaki itu dalam neraka. Huwal a'yazubillah. Tengok balik. Oh, dia tidak berjihad kerana Allah. Dia berjihad untuk orang sebut dia berani. Dia berjihad untuk orang sebut dia kuat. Lalu orang ramai pun sebut dia berani, orang ramai pun sebut dia kuat, maka dia dah dapat pujian dunia, dia tidak ada pahala di sisi Allah. Tuan-tuan, para pelajar pula. Tuan-tuan nampak budak-budak ramai, muka-muka remaja. Saya cikgu. Belajar. Saya cikgu. Lama saya jadi cikgu. Sekolah menengah. Muslimin, muslimat sekalian, Allah nak kita ikhlas. Satu. Yang kedua, jangan buat jahat dengan makhluk lain. Kamu buat jahat dengan makhluk lain, walaupun binatang, kamu boleh dihumbankan oleh Allah dalam neraka. Seorang wanita yang mengurung kucing dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebab dia biar kucing itu mati perlahan-lahan. Berbulan dia biarkan kucing itu dalam sangkar itu, dalam kurungan itu, air dia tak bagi, makanan dia tak bagi. Nabi kata hiya finnar. Wanita itu ahli neraka. Allah nak bagi tahu kepada saya dan kita semua, jangan buat jahat dengan orang lain. Kalau tak bagi ceramah ustaz, lagi bahaya. Macam tak faham semua. Itu buat jahat dengan binatang. Sengaja-sengaja halang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua hafal satu masjid. Sebesar zarah kebaikan kamu akan ditimbang, sebesar zarah kejahatan kamu akan ditimbang. Cuma bila kita tengok hadis tadi, lelaki yang buang dahan tadi, kita dapat faham Allah nak ikhlas. Yang kedua, buat baik dengan orang lain. Antara buat baik dengan orang lain dalam bulan Ramadan ialah menyediakan makanan berbuka untuk orang miskin. Masjid dan surau yang buat buka puasa, di masjid dan di surau jangan gairah buat buka puasa muka tu je pergi makan 30 orang tu.
Peruntukan banyak. Sekap, kerapu, ayam golek, kambing golek. Pusing 30 orang tu 40 orang. Saya tak setuju yang tu. Kalau di sekeliling tuan-tuan ada orang susah, kamu bungkus lauk, bungkus nasi, pergi bagi orang susah. Jangan makan yang surau tu je. Kalau dah tahu orang tak datang, bungkuslah pergi. Dengan asbab PJK masjid bungkus, hantar kepada orang miskin, orang susah tadi, lembut hati dia, seronok nak pergi masjid, pergi surau. Berlaku di sebahagian masjid, sebahagian surau, 50 orang tu je, circle tu je. Peruntukan 7-8 ribu dapat. Untuk ihya Ramadan. Antara kebaikan yang boleh buat untuk orang untuk bulan Ramadan ialah menyediakan makan. Tolong buka tali merah di depan, pandangan tak clear dari belakang. Tali merah mana tadi apa? Buang dah ni. Dan bila ni? Lambat sampai ni. Jauh lah sampai lambat. Saya pula umum, tak maaf. Antara kebaikan dalam bulan Ramadan ialah memberi makan untuk orang-orang miskin. Cari orang miskin. Cari. Kadang-kadang miskin bandar lebih susah daripada miskin luar bandar. Kita tengok jiran kita, ada kereta, ada Esro, rupanya beras tak ada. Beras dan ayam tak ada di rumah untuk masak berbuka. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur, jirannya kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur, jirannya kelaparan. Minggu lepas saya ziarah satu keluarga duduk buat rumah di atas tanah, bukan tanah persendirian, tanah rizab kerajaan. Rumah pun dinding tu kalau tuan-tuan tolak 5 orang terbalik. Anak 9. Gaji tak lebih 1,000. Isteri pakai tongkat. Suami gaji tak lebih RM1,000. Itu tahap apa tu? 9 tu bukan saja-saja saya kali tu. Saya kata 9 tu 9. Asal 10 start, meninggal seorang. Tinggal 9. Gaji 1,000, 9 anak. Itu B berapa tuan-tuan? Itu tak ada B tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang berbuka, tak kira miskin ataupun kaya. Cuma saya sebut lebih utama orang susah. Sesiapa yang bagi makan untuk orang Islam lain berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Pahala puasa ni Allah rahsia. Besarnya pahala puasa sehingga dirahsiakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bila kita akan melihat pahala puasa di mahsyar nanti, pahala dan dosa akan dilihat dengan mata kasar kita di padang mahsyar. Mata ni. Malam ni kesemua tuan-tuan dengan berat badan masing-masing, ketinggian masing-masing, warna kulit masing-masing, nama masing-masing, begitulah di padang mahsyar nanti dengan ciri dan sifat yang sama 100% tidak diubah oleh Allah. Tuan-tuan boleh tengok kawan di kanan, di kiri sekarang, macam itulah tuan-tuan akan jumpa dia nanti di padang mahsyar.
Seperti mana kena cahaya matahari tuan-tuan rasa panas, kena cahaya kipas tuan-tuan rasa sejuk, begitulah di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan teguk air, tuan-tuan rasa hilang dahaga, tuan-tuan makan, tuan-tuan kenyang, begitu di mahsyar. Dan seperti mana tuan-tuan boleh melihat saya di depan sekarang ini, begitulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala ketika nama kita dipanggil dan ditimbang amalan-amalan kita. Tengok macam ni. Pahala dan dosa. Besarnya pahala berpuasa Ramadan Allah rahsiakan. Nanti di mahsyar kita tengok. Subhanallah. Hampir semua surau Jumaat di Putrajaya, saya tanya tadi, mereka anjurkan berbuka puasa. Hampir semua surau di Putrajaya anjurkan berbuka puasa. Ada lebih kurang 20 surau. Tuan-tuan boleh pusing 20 surau. Setiap surau pergi letak duit. Kalau tak ada duit, letak RM1 satu surau. Ya Allah, ini je kemampuan aku belajar lagi, Ya Allah. Aku pun makan di surau ni juga, buka puasa. Ya Allah, RM1 je dia ada. RM1 dia pusing 20 surau. Ya Allah, aku niatkan ini untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan. 1 masjid, 2, 3. Yang gaji RM5,000 jangan letak RM1. Lampaulah. Ikut kemampuan. Kalau pergi bazar Ramadan boleh habis RM80, kenapa kat surau bagi RM5? Pergi bazar Ramadan habis RM124. Tengok. Habis. Kenapa bila bagi untuk tabung ihya Ramadan RM10? Kamu nak hidup di dunia ke nak hidup di akhirat? Ikut kemampuan, dan Allah Maha mengetahui kemampuan masing-masing. Allah tahu kemampuan. Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebut setiap pohon, setiap daun yang gugur pun Allah tahu di mana daun itu gugur, bila daun itu gugur, berapa lama masa diambil untuk dia gugur. Lebih-lebih lagi Allah tahu ketika kamu masukkan duit ke dalam tabung ihya Ramadan, berapa kemampuan kamu. Kamu gaji RM40,000 sebulan, kamu masuk RM5. Tak baloi ya. Ada 20 surau, tuan-tuan pusing semua surau tu. Seorang sahabat nama Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar. Tuan-tuan tengok, saya sebut kisah berpuasa salaf. Bagaimana salaf berpuasa. Salaf ni 300 tahun yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad. Sekarang dah 1400. 300 tahun yang pertama, mereka itu salaf. Mereka itu salaf. Seorang sahabat nama Abdullah bin Umar. Salaf 300 tahun yang paling awal. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, itu dinamakan salaf. Itu salaf original, salafi original, yang betul-betul punya salaf. Sayyidina Ibnu Umar kalau berbuka puasa, dia tidak akan berbuka kecuali dengan orang miskin. Sehingga dia akan bawa balik orang miskin ni ke rumah setiap hari sepanjang Ramadan. Sekiranya dihalang oleh ahli keluarga tak bagi, maka malam itu Ibnu Umar tidak berbuka puasa di rumah.
sifat orang dulu. Kemudian seorang salaf nama Imam Hammad ibn Abi Sulaiman, imam besar dalam hadis. Bila datang Ramadan, Imam Hammad ibn Abi Sulaiman akan menyediakan makanan berbuka puasa untuk 500 orang sehari. 500 orang sehari. Tilata syahri Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Dua ibadat antara yang paling banyak dilakukan oleh ulama salaf dalam Ramadan. Pegang tuan. Dua ibadat antara yang paling banyak ditumpukan oleh salaf dalam bulan Ramadan, selain daripada puasa wajib lah. Nombor satu, membaca Quran, dan yang kedua, it'amut ta'am, menyediakan makan untuk orang berbuka. Menyediakan makan tadi kita dah sebut, dan yang kedua adalah membaca Quran. Saya dah sebut yang pertama iaitu menyediakan makan, dan saya dah cadangkan kepada diri saya dan kita semua macam mana kita nak buat. Cari masjid yang buat ihya, masukkan dalam tabung ihya Ramadan. Malam ni ada kutipan. Malam ni ada kutipan untuk tabung ihya Ramadan geng Surau Putrajaya. Tuan-tuan tak payah pusing lah, bagi dalam tu. Bagi niat, ya Allah, ini untuk buka puasa. Semua surau yang buat buka puasa, masuk. Ikut keperluan, kemampuan masing-masing. Yang mampu 10, yang mampu 50, saya tak ada apa-apa kepentingan.